Korang mesti kenal dengan Bang Haji. Influencer cilik yang selalu buat kita gelak dekat social media. Tapi sekarang Abang Haji dah mula pergi sekolah tau. Cepatnya masa berlalu. Ayah Abang Haji ada share satu video hari pertama dia pergi sekolah. Bang Haji dia balik sekolah, ayah datang jemput. Tapi tiba-tiba ada satu babak yang buat ramai menangis. Bang Haji dia buka je pintu kereta, terus dia menangis tersedu sedan. Ayah dia pun tanyalah dengan lembut, adik okey ke tak okey? Bang Haji pun jawablah, tak okey. Rupa-rupanya Bang Haji kata dia rindu ayah masa dekat sekolah. Comelnya. Walaupun seronok belajar dan jumpa kawan, rasa rindu kat mak ayah tu masih ada. Lepas tu ayah dia pun cepat-cepatlah pujuk, cakap elok-elok, ajak balik makan dulu. Baru Bang Haji nampak makin tenang. Kalau korang pula yang baru mula sekolah dan rasa rindu dekat mak ayah, itu benda normal. Itu bukan tanda kita lemah, itu tanda kita sayang.